tak salah. Sampai bila aku nak jadi jahat? Sampai bila aku nak buat benda tak elok? Tu. Jadi supaya kita nampak, jangan nampak lagi makruh tu ringan. Pandanglah makruh tu berat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, haram. Apa makna haram? Buat dapat dosa, meninggalkannya boleh pahala. Jadi tak payah nak hurai lebih-lebih lah haram ni. Kalau makruh pun kita dah nampak berat dah, haram lagilah berat. Sebab tu orang yang berjaya meninggalkan makruh, insya-Allah dia boleh meninggalkan haram. Tapi kalau makruh dia tak boleh tinggal, takut-takut haram pun tersapu. Hati-hati. Sebab tu orang yang sampai hisap ganja, main dadah, dia tak terus ke dadah terus, lalunya mula dengan rokok dulu. Sebab tu hati-hati. Jadi tak usah lah, tinggal terus lah. Boleh tak? Tinggal terus. Cik, buat tak jawab. Bukan saya. InsyaAllah. Berhenti. Bukan berhenti membeli, tapi mengepau. Jadi saya memang berhenti dah Ustaz, berhenti beli. Tapi pau kawan ada. Pau pun tak nak. Berhenti hisap tu. Tak usah ikut petua bukan-bukan, macam-macam